Miss. Ada beberapa soalan untuk Husna. First, Adik nak ucapkan tahniah untuk awak membaca buku terbanyak di SKSI. Adik nak interview Husna boleh? Boleh? First, boleh perkenalkan diri Husna dulu? Nama saya Nur Husna Darisha binti Ahmad dari kelas 6 Al-Farabi. Berapa jumlah buku yang Husna baca pada tahun ni setakat inilah? Setakat tahun ni saya dah baca sebanyak 1089 rekod buku. Buku jenis apa yang Husna minat? Saya suka jenis buku yang fiction dan yang lain-lain. Okey, nak tanya ni. Kan zaman sekarang ni ilmu ada di hujung jari je. Maksudnya ni semua ada dalam handphone, komputer kan? Kenapa awak pilih buku Husna? Saya seorang pustakawan. Saya habiskan banyak masa di sini. Kalau ada masa, saya akan baca buku di sini. Selain minat membaca ini, apa lagi faktor Husna suka membaca? Ibu bapa saya memang suka membaca. Saya dapat satu kekuasaan. Saya rapat dengan Teacher Malisa dan suka membantunya pada waktu lapang. Di pusat sumber juga, Teacher Malisa memberi semangat kepada saya untuk terus membaca. Hai teacher. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya berapa soalan dekat teacher boleh? Boleh, apa salahnya? Teacher, GPM sekolah kita. Apa maksud GPM dan apakah tugas GPM sebenarnya? Okey, GPM ialah Guru Perpustakaan dan Media. Okey, teacher berperanan untuk mengurus dan membangunkan pusat sumber, menggalakkan budaya membaca, mengurus bahan bacaan dan program nilam di samping membantu murid mencari maklumat yang betul. Itu saja. Macam mana teacher menggalakkan anak murid Sri Impian ke pusat sumber? Ataupun senang kata menggalakkan murid-murid minat membaca? Okey, macam yang kamu tahu, dari awal tahun hari tu kita dah buat macam-macam program kan? Ingat tak masa bulan puasa kita buat program Jom Membaca 10 minit di kantin. Lepas tu kita buat program nilam. Baru-baru ni ada kawan-kawan kamu dapat hadiah untuk anugerah nilam terbaik kan? Okey, lepas tu kita ada kempen galakkan membaca. Kita ada jemput 2 penulis iaitu penulis Bling dan Ana Muslim. Kita buat macam-macam pertandingan bicara buku. Kita sertai pertandingan buku peringkat daerah. Dan macam-macam lagi lah yang kita akan adakan. Kita juga akan adakan kerjasama dengan Kelab TV PSS untuk anjurkan pertandingan wartawan cilik merdeka nanti. Nantikan. Okey. Terima kasih teacher. Sama. Okey.